Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klik video kecil Atom je. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sibuk budak ni. Okay, so untuk episod 26 ni, tadi saya buat video tapi kepanjangan. So saya buat part kedua. Untuk selepas si Sakwan ni mengamuk-ngamuk sebab dia dapat surat arahan yang untuk supaya tidak dekat-dekat dengan si Hana. Dia dah memulakan lagi plan jahat dia, di mana dia nak menghancurkan si Hana. Tapi sebelum itu si Asrin pergi jumpa si Sakwan dan dia bagi tahu, dia kata dia akan membuat laporan sebab dia dah ada laporan kesihatan di mana memang si Sakwan ni Sakwan Tagura tu penyebab kematian anak Asrin. Tapi sebelum apa-apa dia dah si Sakwan yang marah-marah, dikata anak kau menyundalam bla bla sekian-sekian. Lepas tu si Kak Ju pula keluar. Apa lagi? Si Asrin lari lah. Bila lari tertinggal lah pula handphone dia. Handphone dia tu apa lagi? Dia bagilah si Salih Yaakob itu. Dia nak check. Dia nak buka di mana location, di mana terakhir lokasi si Asrin. Dijumpalah di satu hotel. So dia pergilah, dia menghindap si Kak Ju dengan si Sakwan. Kasihan juga si Asrin sebenarnya. Kasihan si Asrin ni. Anak dia tu yang saya kasihan. Anak dia tu yang si Naila, ya Allah. Dia menanggung segala derita di mana mak dia selalu marah-marah dia. Mak dia macam tak menghargai mami dia sendiri, seolah-olah tidak menghargai dia. Asyik menangis dia, kasihan. So di situ dia tanya lah, kenapa kita di sini, kenapa kita nak pindah lagi. Cakap kita kena pindah sebab orang-orang tu semua tengah mencari dia. Dia pukul lah si Alia datang, marah lagi si Asrin. Dia kata kita bukan keluarga lagi. Loh. Dia kata kau datang ni sebenarnya si Hana yang hantar kau. So kau tak payah nak acak-acak ambil kisah pasal kami. Kita bukan lagi keluarga. Wah, si Asrin. Dia masuk yang paling kelakar ni, bila masuk dalam lift, si Kak Ju dengan kaki sah. Kak Ju, kaki dia diguna buka pintu tu. Bergaduh lah dia dengan si Asrin. Dan di situ saya menangis weh. Bila dia keluar daripada lift tu, si Naila dengan mami dia. Mami dia cakap dia sebenarnya sangat sayang dengan si Naila. Dan si Naila pula dia macam merasa masa tu dia sangat bahagia dalam masa yang sama sebab mami dia akhirnya mengatakan yang dia sayang dengan si Naila dan itu yang selama ini dia dengar. So saya menangis tau. Lepas tu saya menangis. Yelah, jahat-jahat si Asrin. Buat sini. Tapi dia beritahu anak dia kalau sebenarnya dia sangat sayang dengan dia. Dan si Naila apa lagi? Dia menangis lah. Dan itulah saat terakhir dia. Si Naila kena langgar. Dia kena langgar kereta dengan si Mak Saleh. Mak Saleh Yaakob tu langgar dia. So dia meninggal di situ. Dia meninggal di situ. Dengan si Kak Junya lagi yang kalang kabutnya. Dengan si Sakwannya lagi. Bila dia tengok si Hana datang, dia cakap Allah, kenapa si Hana datang. Bila si Naila dah kena langgar, si Sakwan tolak Kak Ju dia. Dia suruh pergi tolong dorang. Tolak, terpijak paku. Apa lagi? Mampus lah kau semua. Mampus kau semua. Jahat punya ini. Jahat punya perangai. Dah nak tersungkur macam tu pun masih jugalah perangai tak berubah. Si Kak Ju tu tipu anak dia. Konon-konon si Salih Yaakob ni dah berubah. Friend. Konon-konon si Salih Yaakob ni dah bekerja, dia dah berubah sebab dia tipukan anak dia, kata bapa dia dah berubah dah. Kalau dia melawat, dia cakaplah bapa dia dah berubah sekian. Tak ada maknanya dia berubah. Menjahat adalah si Naila kena langgar dan dia meninggal. Kasihan tahu tengok si Naila ni. Daripada muncul dia ni asyik kena marah je dengan mami dia. Betul-betul dia tidak dianggap. Walaupun si Naila buat apa sekalipun untuk si Asrin yang tengah sarat, yang tengah mengidam lah ini dan itu, dia tak anggap juga dia. Dia tak peduli juga dengan dia. Tapi last episode semalam tu yang saya menangis bila dia beritahu Naila kalau sebenarnya dia sayang dia sekian. Si Naila happy tau. Dia happy sebab akhirnya mami dia mengakui dia sayang dia. Tapi itulah
kali terakhir juga dia berjumpa dengan mami dia sebab dia dilanggar dengan kereta. Sebab itu yang si Naila harapkan selama ni. Bila dia dalam lift, dia peluk, dia cakap, ini yang dah lama saya pun dah menangis. Okay, dia dalam lift dia peluk si Naila kan. Lepas tu si Asrin kata, si Naila cakap, dia sudah, dia nak itu je. Maksudnya dia, ialah selama ni kan dia macam tak dianggap, macam Askinah marah je. So bila dia dipeluk, dia kata, ini je yang Naila nak selama ni. So sedih tau, sedih. Lepas tu bila di luar dia beritahu bila dia happy sebab mami dia cakap dia sayang dia, so dia happy. Tapi akhirnya dia meninggal kena langgar kereta. So dia macam dia meninggal dalam keadaan happy lah, dia bahagia. Akhirnya mami dia sayang dia. So itulah untuk episod 26 semalam. Tinggal 2 episod saja lagi. Adakah kebahagiaan itu akan menjadi milik Hana? Macam manakah kejadiannya? So jumpa malam ini guys, episod 27. Terima kasih kerana klik video kecil itu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okay, bye.